بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وسخرنا ومولانا محمد بن عبد الله، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري يا الله, ya Tuhanku lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan ya Allah, ya Tuhanku engkau permudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan ya Allah, ya Tuhanku engkau leraikanlah apa yang telah mengikat lidahku supaya orang-orang yang mendengar akan memahaminya serta mengambil manfaat yang baik daripadanya. Allahumma 'allimna mimma jahilna, ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna minhuma nusina, dan ya Allah, ya Tuhan kami, peringatkanlah kepada kami apa yang telah dilupakan oleh kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah manfaat di sebalik ilmu yang telah engkau kurniakan kepada kami. Allahumma ghnina bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah. Jadi alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu kembali untuk kita meneruskan pengajian berkitab kita mingguan seperti biasa, iaitu kelas sijil pengajian agama Islam Terengganu SPIKE. Iaitu kita mulakan terlebih dahulu dengan subjek ataupun bab-bab yang berkaitan tentang ilmu at-tasawuf dengan menggunakan kitab yang telah ditetapkan, iaitulah kitab Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, yang dikarang oleh seorang alim yang masyhur ataupun seorang tokoh yang terkenal di Nusantara ini, iaitulah Syekh Abdul Samad Al-Falbani rahimahullah ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala luaskan kuburnya, Allah Ta'ala berikan nikmat di dalamnya, kemudian Allah Ta'ala akhirnya masukkannya ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jauhkan daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Dan kita pun tentunya mengharapkan benda yang sama, ya. Kita pun tentunya mengharapkan benda yang sama. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita dalam keadaan nikmat yang diluaskan oleh Allah Ta'ala di alam kubur, kemudian masuk ke syurga Allah, jauh daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wal'iyadzubillah. Jadi pada pagi ini kita mulakan ataupun kita ambil dulu dah masa untuk minggu ni, sebab minggu depan ada bukanlah sekolah, ada program, dah ada program sekolah, program pejabat agama. Jadi kita dahulukan dulu lah, dahulukan minggu ni dulu, kemudian minggu depan akan diambil oleh Ustaz Syafi'i untuk subjek fiqh dua masa dah. Jadi tak apalah, kita cuba baca mana-mana yang dan untuk kitab kita ni, iaitu kita sambung dulu perbahasan yang lama ataupun perbahasan yang kita bincang pada minggu yang lalu. Kita berada pada bab yang ketiga dah. Betul tak? Bab yang ketiga ke silap tu? Betul tak? Bab yang ketiga. Okey, bab yang ketiga iaitu bab at-tasawuf. Cuma muka surat yang keberapa lah kita ni? Muka surat yang ke-67. Ada 67. Sebab ambil tinggal. Tu tanya dah. Tinggal tapi dalam handset ada. Dalam handset yang telah di-scan lah. Yang telah di-scan 67 kan? 67. Ada tak ke tinggal berapa? Sepatutnya ada
akan diberikan bahagian yang baru ataupun protestik yang baru. Cuma keadaan apa lagi, kita cuba sambung dulu perbahasan yang kita bincang pada minggu yang lalu daripada kitab kita ni, iaitu kitab Syarih Salikin, muka surat yang ke-67 Okey, 67. 67 itu kita ambil daripada kata-kata yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Boleh Okey, jadi kita cuba bincang, cuba baca apakah yang ingin disampaikan oleh tuan kita rahimahullahu ta'ala. Baik, ada soalan yang pernah jemaah surah yang dah oleh kerana depan ni pakar tasawuf Melaka, kemudian tanya jugalah. Soalan ditanya tentang maksud zuhud. Tentang maksud zuhud. Adakah kalau kita menerima duit daripada orang yang berikan duit kepada kita, maksudnya kita ambil bermaksud kita meninggalkan sifat zuhud? Ya tak? Orang beri duit kita, tiba-tiba kita ambil. Kemudian kita tu bermaksud kita meninggalkan sifat zuhud. Kita bukan seorang yang zuhud dah. Ya tak? Tak tak? Nah, sebab apa tak? Sebab apa tak? Tak semestinya jawapan yang lebih kemas sikit ada. Sebab apa tak? Sebab zuhud kalau ikutkan kita belajar dah untuk subjek tasawuf kita ni, iaitu kita belajar dalam kitab yang lama, iaitu kitab Hidayatus Salikin rasanya. Antara perbahasan tentang zuhud. Sebab apa dah? Ni ada rasanya. Tak ingat dah. Sebab meninggalkan apa yang Tuhan larang. Dah. Okey. Kalau jawapan bermikir dalam kepala itu kan, sepotong ke, anda akan jawab, zuhud ni sifat yang berbentuk dalaman. Dia bukan berbentuk luaran. Maksudnya, kalau kita kata kita ambil duit, orang bagi kita ambil, lalu kita pun hukumkan orang tersebut bukan seorang yang zuhud, maka salahlah. Sebab apa? Kerana zuhud ni sifat yang tidak boleh dinilai secara luaran. Macam sabar, macam tawakal, dia berbentuk dalaman. Kalau luaran, jelas apa? Tapi oleh kerana zuhud ni satu benda yang tersembunyi, maka dia tu tidak boleh dinilai daripada sudut luaran. Kita ambil duit, orang bagi, maka kita pun dikatakan bahawa bukan seorang yang zuhud. Hakikatnya tidak boleh dihukumkan begitulah. Hakikatnya tidak boleh dihukumkan begitu. Memanglah kalau ikutkan zuhud macam yang disebut oleh seorang tokoh Nusantara yang masyhur, iaitu ulama daripada Indonesia. Cumanya dia lama dulu di Mekah maksudnya. Dan namanya Syekh Nawawi Al-Jami. Syekh Nawawi Al-Jami, seorang pakar fiqh, kemudian pakar bidang tasawuf. Dia ni orang yang Bintang ni maksudnya orang yang duduk sebelah Nusantara yang belah-belah Indo maksudnya. Baik, dia orang yang kita kata yang memanglah kata cakap Indo boleh ada. Sebab dia mahir ataupun Indo lama di Mekah Al-Mukarramah maksudnya. Okey, dia sebut tentang zuhud dan baik. Zuhud dia kata bukanlah bermaksud zuhud ni kita tarkul mal, kita meninggalkan harta. Kita tinggal harta, kemudian itu kita membazirkan ataupun menghilangkan duit. Itu bukan bermaksud kita seorang yang zuhud. Dan itu bukan bermaksud seorang yang zuhud. Kita tinggalkan duit, kemudian kita membazirkannya ataupun kita menggunakannya dalam keadaan mungkin kita nak berseronok-seronok. Maksudnya menghilangkan duit. Bukanlah itu bermaksud zuhud. Sebab kerana puncanya zuhud ini bukanlah perkara yang berbentuk luaran. Dan orang tidak boleh menilai hanya sekadar luaran. Pakai baju yang mungkin koyok abuk ke,
kasut yang murah ke, baju yang mungkin, baju yang mungkin dalam keadaan nampak kesuburannya yang kita ukur mengikut nilaian luar. Maka itu bukan sud, sebab kerana sud bukanlah berbentuk luar. Bahkan ulang-ulang perkataan ataupun kisah yang terkenal yang disandarkan kepada Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, pengasas mazhab Malikiyah. Dalam keadaan dia nak menyampaikan ilmu hadis, maka dia menggunakan pakaian yang terbaik. Sehingga kain yang digunakan untuk digunakan semasa menyampaikan hadis Nabi, kain yang diimpak daripada negara Syam. Maksudnya kain yang molek dah. Kain yang molek. Kain yang memang digunakan dalam keadaan orang yang kaya sahaja yang memakai. Jadi itu yang dibuat oleh Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab apa? Kerana dia nak melakukan ataupun nak mempersembahkan kepada Allah satu ibadah yang terbaik. Oleh kerana menyampaikan ilmu satu ibadah, maka digunakan pakaian yang terbaik. Kita tak tahu. Kita guna bismayang je pakai bagi benda pun. Kalau di jalan, kita gunakan pakaian yang paling molek. Wanginya. Kalau perfume tu sebotol lah. Nak suruh kita kata comel wangi, bila sembahyang dah berat, tulis apa, dah 10 hari dah basuh contoh. Jadi itu terbalik kita lah. Imam Malik dia menggunakan pakaian yang terbaik, yang paling comel ketika mana menyampaikan hadis Nabi kepada anak murid dia. Sebab apa? Kerana dalam keadaan sedang beribadah. Adakah Imam Malik bukan seorang yang disebut? Bahkan dia lah tokoh pengasas mazhab Malikiyah, guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Maksudnya bukan nilaian yang berbentuk luaran. Tapi hati kita, kita mampu menggunakan pakaian yang mahal, maka gunalah. Kalau kita tak guna, macam kita seorang yang kufur nikmat. Kita pun guna, asalkan hati kita ni hati yang selamat. Maksudnya tidak berlaku sifat takabur, tidak sombong, tidak rasa kita lebih daripada orang. Kita akui itu nikmat Allah, dan maka gunakanlah nikmat yang telah disediakan oleh Allah. Ada duit tak guna, tak jadi orang, maka guna dalam keadaan kita zuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang penting hatinya baik, hatinya molek, tak rasa tak rasa gong, guna ada apa ke? Kalau sedih ke benda ke, maka guna, asalkan hatinya hati yang baik, insya-Allah. Boleh. Jadi itulah antara soalan lah orang tanya kadang-kadang kita ni, orang tanya benda maksud zuhud, orang tanya benda maksud tawakal contohnya, dalam keadaan kita mungkin lalulah bahagian tersebut, pernah baca, pernah kita bincang, maka itu antara yang telah disebut oleh ulama-ulama yang terdahulu tentang perbahasan zuhud. Walaupun panjang lagi sepatutnya. Yang dia masukkan Ustaz, mungkin yang sebenarnya SPM tu. Kan SPM. Apa? Orang tahu itu benda. Okey, hari itu orang. Tapi SPM kalau kita macam NGO kan. Betul tak Aziz? Bukan merasa memang gitu pun. Kerajaan bagi ke NGO, contoh dia kutip duit, walaupun sumbangan kan, sumbangan okeylah, antara nama sedekah benda, hak yang pengurusan NGO tu dibenarkan untuk ambil 30% tu. 30% tu silap ambil. Tak betul lah, 30, sehingga ambil 30 lah, ke 10 gitu aku. Kalau 10 banyak dah. Kalau 1 juta boleh, 1,000. Untuk pengurusan dan kerajaan benarkan ambil. Kalau lebih dah boleh lah, kalau di audit mungkin lebih ke benda dah sepatutnya lah. Tapi hak tu memang setakat membaca memang ada peratusan daripada kerajaan yang benarkan NGO ambil. Walaupun atas nama NGO kebajikan ke, wang sumbangan ke, derma ke, sedekah ke, dibolehkan untuk ambil untuk pengurusan. Dah banyak pun. Jadi kita tumbuhan NGO boleh. Poster ICT depan sumbangan boleh 1,000, 10,000 dah boleh je. 1,000 buat boleh. Ada orang tak bukan 1,000.
Kalau buat iklan viral ke dia cakap tu buat sedap tu. Dah. Sumbangan ke mana? Ke Afrika ke mana nak buat lagu lah benda lah. Dah. Bukan 100,000. Juta lah. Juta. Dah, juta. Kalau 30%, dah. Juta, 300,000 ni. Nyanda lah. Maknanya. Untuk pengurusan Allah, nak merasa 30% merasa. Sehingga ambillah. Tapi memang ada klausul yang sebut kerajaan benarkan untuk diambil sebahagiannya. Walaupun orang bagi tu tidak tahu kan. Ingat kan pitih yang dibagi tu satu kata tu kan. Tapi tidak begitu. Sebab yang pengurusan nak gaji orang tau, nak uruskan audit, nak uruskan urusan pengkeranian. Ada orang yang nak pergi pula, nak pergi sumbangan, dia nak terbang pula. Contohnya macam ke Afrika ke. Dah kan nak guna PT diri. Dah. Macam ni, dibenarkan untuk ambil. 30% bangsa je. Masa nak tahu lah. Dia daku tu. Tentu pun boleh juga tak? Dia daku. 5 kan? 5 kan? Saya tak. Ada masa orang yang ada ke? Yang kuat. Baru yang ada ke? Orang kuat. Pakai mati media. Tapi boleh ambil seorang. Tak gitu. Orang kaya ambil je tau. Orang lain. Nak sibuk gitu. Tapi dia memang boleh. Dah tahu 30% je. 3 orang juga. 1,000 seorang. Contohlah kira macam bodoh kita tau. Tapi tak pula pengurusan di mana. Tapi memang ada klausul yang memang ada amal kena sains-sains yang memang dipengurusi NGO memang dia kaya. Kawan-kawan diri sebutlah NGO mana kan. Bila kita kenal, tu boleh nikah dulu je. Sains diri dah. Tapi tak apalah. Kita nampaklah aliran duit sumbangan tu kat mana. Dah nampaklah dia dilindung, dia bagi, memang ada value dah yang merakan, dia bagi sumbangan. Tu je lah. Dah. Tapi memang nak kata kerajaan bagi sebahagiannya untuk pengurusan. Dah. Sehingga boleh gaji orang tetap. Menggaji pekerja secara tetap lah. Nak bayar. Maksudnya adalah duit untuk pengurusan. Dah. Jadi dibolehkan untuk ambil. Kalau orang lebih tu lebih ada orang tu mungkin kena igak tu ada masa tau. Kena igak. Tapi ada lah. Dah klausul tu. Berdaftarlah NGO yang berdaftar. Sebab tu isu, ialah ada isu bila dicek balik, diaudit balik, maka tertangkap. Macam-macam lah isunya. Sebab mungkin lebih daripada yang sepatutnya ke. Wallahu'alam lah. Pun dah pasti mana perinci yang itu. Tapi itulah yang biasa orang sebut memang boleh diambil sebahagian. Bukan separuh 30, 10 gitu aku tak ingat dah. Boleh cek bulan. Tapi boleh ambil tu boleh. Boleh ambil tu boleh. Walaupun orang bagi dia rasakan bahawa secara patut duit dia digunakan untuk sumbangan, tapi tak gitu. Tapi tak gitu boleh. Okey, tu antaranya lah. Berkaitan suhud tu ialah ada suhud maksudnya boleh terima. Tapi bukan penerimaan yang berbentuk kita kata mengakibatkan kita rasa sombong. Rasa kita lebih berbanding orang. Suhud perkara yang berbentuk dalam. Nak nilai luaran tak boleh. Tapi ialah nampak kereta besar. Rumah besar. Tapi nak kata dia tak suhud tak boleh tak. Mungkin memang ialah dia cari duit secara halal. Dia letih dan dia memang berhak untuk gunakan duit tersebut. Dia memang kesuhudannya nilaian yang berbentuk dalam. Dia tak sombong. Dia seorang yang baik. Tak rasa gong orang. Walaupun harta banyak. Jadi, maka layaklah untuk dia. Layaklah untuk dia menggunakan duit yang telah dikurniakan oleh Allah. Macam-macam lah. Tak payung sikit tau. Dan bila ada kereta besar ni, rumah besar ni, rasalah mari tu ada. Rasa lebih. Berbanding orang tu akan marilah. Akan kebiasaannya dia datang nitah gitu. Kan? Nitah. Buang lalu. Buang tu. Toyota baru ni, Corolla Cross. Kalau mesti dia awal.
Dah juga. Nak sebut gitu ada. Mari tu buanglah dah. Buang. Nak buang tu dah ada atas usaha kita lah. Istighfar. Yang kecil. Jangan itu. Buang itu ditambah lah. Ada buang. Tapi dah ada. Mari dah. Mari dah. Ada dah hati ada. Rasa orang tengok. Rasa gong sikit. Dah. Orang ada kan? Dah. Istighfar. Sama lah hamba pun gitu. Kalau bukan hamba ni baik. Nak kata dia mari. Orang tu mari tau. Pasti lebih ada orang lain. Dan kita dah semuanya milik Allah Ta'ala. Mati tinggal. Tak ada. Acur lembu belaka tau. Tapi ya rasa juga nak guna kan. Kegunaan kita. Jadi kita cuba elok lah. Elok daripada benda-benda yang boleh menyebabkan hati kita jadi khasiyah. Maksudnya kerah. Rasa kerah. Rasa nak agak berbanding orang lain. Boleh deh. Okey, sambung kitab kita insya-Allah. Okey, sambung 67. Ambil daripada permulaan kata-kata Al-Imam Al-Ghazali. Betul situ. Ke kat ni dah. Ambil ada situ dah. Okey, 67. Kita berada bab yang ketiga iaitu bab pada menyatakan harap dan takut. Bab pada menyatakan harap dan takut. Masih pada bab yang sama. Masih pada bab yang sama. Kalau kita ingat juzuk yang keempat kita ada membahaskan bab permulaan iaitu bab taubat. Bab yang kedua iaitu bab menyatakan sabar dan syukur. Bab yang ketiga iaitu pada menyatakan harap dan takut kepada Allah. Itu susunan jilid yang keempat kitab kita ni. Baik. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik. Kita baca yang berbahasa Melayu je. Dan adalah dilihat oleh seorang akan Affan bin Abi Ayyash di dalam tidurnya. Okey. Dah baca ke tak? Ya dah rasanya. Dah baca ke? Aku baca dah ni. Macam-macam dah. Tu lah macam-macam dah. 68? Dah baca dia. Okey, kita ambil bermula tu lah. Okey, kita ambil hak yang bawah tu lah. Dan dari kerana inilah berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dah, okey. Sambung balik. Dan dari kerana inilah berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Keadaan kata, kita antara kelas mutaqaddim subjek tasawuf yang masuk bab yang keempat, bab yang ketiga. Orang lain baru bab dulu. Kita laju sekali. Hebat orang kita dah, laju sekali. Rasa kelelahan itu mungkinlah dibaca secara sambung. Macam anda itu, anda ikut minggu. Kalau minggu ni, contohnya minggu ni, muka surat yang ke-60. Walaupun minggu lepas baru 40 baca. Kita last 40 contoh. Dah, anda ambil 60 lagi. Sebab minyak itu memang yoyak gitu. Kita ikut per minggu. Macam RPS sekolah lah. Kalau kita rancang pengajian kita hari ni, pengajaran hari ni, bab ni. Dah, jadi kalau ikut anda ingatlah. KPP sebut hari tu, dia sebut ikut per hari, per minggu. Maksudnya kalau hari ni 60, walaupun minggu lepas baru 40. Jadi kena start dengan 60. Baki 20 muka surat tu, hak tu dah, pakar-pakar depan tu baca diri. Dah, disadi diri lah. Dia sebut itu. Dia kata, ikut per minggu dah. Jadi, yelah tak apalah. Tapi takkan kita sambung sikit ni. Walaupun sepatutnya kita minggu yang berapa dah ni? Berapa dah kita minggu ni? Tak ingatlah, tak tanda. Minggu berapa dah kita? Kalau ikutkan, minggu berapa dah kita ni? Siapa yang ada ingat? Yang tanda ke? Tak nak sekarang kita nak tanda. Kalau ikutlah siapa dah minggu yang ke-10 kita? Tak lagi dah. Kita siapa dah? Lebih dah 10. Lebih dah 10 kan? Minggu yang ke-10 kita. Jangan kalau ikut silibus dia, tasawuf mutaqaddim. Contohlah kalau minggu yang ke-10, kita akan berada pada muka surat yang ke-87. Dah, kalau ikutkanlah rancangan pengajian tahunan dia ni. Minggu yang ke-10 ke dah 10 lagi lah yang silap dah lagi ya.
Tak ingat dah hamba. Kalau 10, maka kita kena selesaikan 87 sehingga 100 untuk pengajian minggu yang ke-10. Masih pada bab yang ketiga lah. Masih pada bab yang ketiga. Tak apalah dah. Yang ketiga dah. Pindaan tahun 2026. Okey, tak apa. Baca je dah dulu. Okey, dan dari kerana inilah berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, fal wajibu ala kulli muslimin dawamu husni dhanni laylan wa nahara fa innahu unwanu sa'adah lakin bimizani syari'ah. Baik, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, baik, dia sebut maka wajib atas tiap-tiap orang muslim itu sentiasa ia mengekalkan baik sangka kepada Allah pada malam dan siang hari. Maka bahawasanya adalah yang demikian itu alamat orang yang dapat bahagia di dalam akhirat, tetapi hendaklah yang demikian itu dengan timbangan syariat yang betul, yang benar. Maksudnya, memanglah dah. Memang kita kena sangka baik semua tu. Sangka baik, iaitu bahasa lain, bahasa Arabnya husnul adhan. Kena sangka baik pada Allah. Baik pokoknya bukan benda senang. Jangan kita sangka buruk. Kalau tak dengan manusia pun tak ada, apatah lagi dengan Allah Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita pelbagai jenis an-ni'am, iaitu nikmat. Manusia tu tak boleh nak sangka buruk. Apatah lagi kepada Allah. Sebab tak ada, sebab akan mengakibatkan hati kita hati yang qasiyah tu, yang gelap. Sangka buruk, orang tak begitu, contohnya. Jadi mengakibatkan hati kita hati yang gelap. Jadi kalau dengan Allah Ta'ala terlebih lagi tidak dibolehkan kita bersangka buruk. Maka kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, cubalah sangka baik pada malamnya dan pada siangnya. Maksudnya tiap-tiap masa. Sebab apa? Dengan itu akan melahirkan kebahagiaan. Petunjuk ataupun alamat yang menyebabkan kita ni rasa bahagia. Sebab apa? Sebab segala perkara yang Allah Ta'ala takdirkan buat kita, kita sangka baik. Rasa tenang, mungkin ada hikmahnya, mungkin ada perkara yang tersembunyi yang Allah nak zahirkan pada kita. Sebab tu, kita kalau kita ada tauhid yang pernah bersama Allah, ada juga perkara dulu. Walaupun kita nak baik, walaupun Allah ni disandarkan kebaikan semuanya pada Allah, tapi tetap Allah Ta'ala cipta yang buruk. Ada ke mana lagi? Ada buruk ke mana dia? Bukan macam ada maksiatnya, kisah ucap, kisah macam-macam kisah ada. Maksudnya ada juga buruk. Sebab kata ulama, kalau dah tiada dalam kita mikir tak buruk ni, dan Allah Ta'ala tidak disandarkan keburukan, tapi Allah Ta'ala tetap cipta. Sebab kalau tak ada buruk antara hikmahnya, maka manusia tidak akan mengenal apa itu kebaikan. Antara hikmah yang Allah Ta'ala buat. Sebab apa diciptakan keburukan? Walaupun berlaku, tetap dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala jadikan benda itu juga. Walaupun kita kata tak buruk, dan Allah tidak disandarkan keburukan pada dia, tapi jadi. Sebab apa? Antara hikmah yang ulama sebut, sebab apa? Sebab tambuhnya ataupun nak biar manusia kenal perkara yang baik. Dengan adanya keburukan, maka kenallah perkara yang baik. Antaranya sebab nak uji kita. Nak uji manusia. Kan? Kalau tak diujilah kita ni. Baik, itu antaranya lah. Antara hikmah yang telah dibincang oleh ulama-ulama yang terdahulu. Kita pun kenal nilai kebaikan. Kalau tak kenal. Baik, Allah. Rasa macam biasa, Allah tak pernah diuji, tidak pernah mengenal perkara yang buruk, maka macam tak ada nilai lah, sama je. Baik, itu antaranya lah. Baik, okey, boleh. Okey, kemudian muka surat yang ke-69,
Dan hendaklah ia mengharapkan dengan membaikkan sangkanya kepada Allah, serta mengerjakan ibadah yang disuruh oleh syarak dan menjauhi akan segala maksiat yang ditegahkan oleh syarak, serta membanyakkan taubat kepada Allah, serta mengharap kepada Allah Ta'ala bahawa ia mengampuni akan segala dosanya itu. Yang kita bincang tentang bab taubat, yang pernah dinukilkan antaranya kata-kata Al-Imam An-Nawawi, kalaulah dosa kita berulang-ulang sekali pun, maka tetap Allah Ta'ala akan mengampunkannya. Itu kata-kata yang disandarkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ada sini baca kat layar tu ni. Antara kata-kata yang dinukilkan oleh seorang tokoh yang masyhur, iaitu Al-Imam An-Nawawi, kalaulah kita berulang-ulang kali melakukan dosa, tetap Allah Ta'ala membuka ataupun mengampunkan dosa kita. Dengan syarat kita minta lah. Kita minta, kita berusaha untuk tinggalkannya dengan kita mengekalkan syarat ataupun rukun-rukun taubat, tapi terbuat juga. Maka insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita walaupun berulang-ulang kali. Baik, lagi. Kemudian, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani pula. Ambil terjemahan. Maka jikalau ditanyai orang akan kita bahawasanya adalah setengah ulama berkata bahawa melebihkan pada pihak harap dan membaikkan sangka kepada Allah Ta'ala itu tiada disuruh dengan dia akan hamba Allah itu, melainkan apabila ia pada masa hampir mati. Maksudnya, kalaulah ditanya akan kita bahawasanya adalah setengah ulama berkata, mana gitu dulu ayat dia, jadi pening jadi. Kita potong je depan tu, dia nak sebut sebahagian ulama sebut. Senang gitu je. Sebahagian ulama sebut melebihkan pada pihak haram. Disebut pihak tu. Maksudnya kalau kita melebihkan bahagian sangka baik, kemudian tidak memberikan kesan kepada hamba, melainkan kalaulah dia hampir mati. Tak faham ni ayat dia. Dan jikalau belum sampai pada masa yang demikian itu, maka melebihkan pihak takut akan Allah terlebih aula. Nak tahu? Kita kan itu kita belajar tentang khauf, kemudian raja. Baik, ini dia sebut pula gandingan dua yang lebih kurang sama. Dia kata ada satu sifat yang disebut ini namanya sangka baik. Sangka baik. Yang kita panggil bahasa Arab husnuzan lah. Husnuzan baik. Kemudian ada sifat yang kedua namanya takut ataupun bahasa Arabnya khauf. Khauf iaitu macam kalau sebenarnya kita ganding dulu. Gandingan yang sebelum ni iaitu takut dan takut dan ataupun al-khawf dan al-khasya ataupun harap ataupun harap. Kita mengharapkan sesuatu, kemudian kita takut tidak dapat macam yang kita harapkan. Baik. Hal yang kedua ni takut kemudian sangka baik, husnuzan. Dia nak cerita ada sebahagian ulama sebut. Ada sebahagian ulama kata, baik, kalau kita memberatkan bahagian sangka baik, kita memberatkan bahagian yang kedua, kita cuba tanya bila kawan. Lepas dua, ada yang pertama, ada yang kedua. Baik, kita cuba memberatkan, maksudnya kita lebihkan sangka baik. Nombor dua, kita lebihkan sangka baik, tidak memberikan kesan kepada tiada disuruh dengan dia akan hamba Allah itu, melainkan apabila ia pada masa hampir mati. Maksudnya dia nak tahu lebihkan sangka baik.
Kalau hamba tersebut bahasa Arab ni dikatakan la yuksir, tidak memberikan kesan kepada hamba, melainkan kalaulah dia nak mati lela. Okey. Lepas tu pula, kalaulah belum sampai nak mati, maka kita lebihkan yang pertama ini lebih aula, lebih afdal. Ini nak kamu tidak, nak kamu apa nama? Kalau nak mati, ada hampir masih nazar. Kita kata maksudnya hampir nak meninggal. Contohlah dah, ambil senang, contoh senang lah, ambil mati dah. Kadang-kadang mati sebut apa pun biar ingat sikit kan. Okey, nak mati dia dah. Baik, dan kamu buat hamba kena lebihkan sangkaan baik hamba kepada Allah. Berbalik yang pertama, dan lebihkan sangkaan baik, moga-moga kita mati dalam keadaan yang baik. Dah boleh sebut perkataan la ilaha illallah, boleh masuk syurga Allah, tidak diazab di alam kubur. Ini lebih aula untuk kita gunakan masa kita sedang mati. Dan bukan kita rasa takut. Itu yang kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dia sebut itulah yang sebaik. Baik. Tapi kalau belum mati lagi, dah rasa lagi ataupun belum sampai waktunya, kita kena lebihkan takut berbanding sangka baik. Gitu. Dia kata, dia kata kena lebihkan takut berbanding sangka baik pada Allah. Itu. Kalau mati, kena sangka baik. Kalau tak mati lagi, kena lebihkan perasaan takut kepada Allah. Sebab begitu ada justifikasi. Sebab ada semua begitu. Mungkin orang ni kalau nak mati, memanglah kita harapkan moga-moga nikmat lah. Moga-moga syurga lah buat kita. Kalau tak mati, lebihkan takut dulu. Takut kan sebab takut tak diterima amal gitu Tapi kalau takut saya tak jadi kok. Kena gabung kewak ni dulu lah. Kalau teorinya begitu lah. Teorinya begitu lah. Kalau takut saya tak jadi. Takut tak diterima amal macam sangka buruk. Jadi kita pun gabung dengan al-Bashar, dengan harapan moga-moga diterimalah amal walaupun ada kecacatan yang tersembunyi ke, yang zahir ke, dengan cacat tersebut bimbang tak diterima. Tapi kita harapkan moga-moga terimalah. Gitu lah. Ganding ada. Allah alam itu maksud Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tu. Dia sebut itu. Nak mati, kita kena sangka baik lebih pada Allah. Benar. Kepada orang mati sangka baik. Bukan orang mati tu. Bukan orang mati. Mana kita yang mensiarahi dia, yang gina ke dia, tengok nak meninggal, kita pun sangka baik ke dia. Satu sehadah tau. Malah kita kena gitu lah. Tapi hak yang nak mati ni, yang perlu dikatakan anda ni daripada ambiasi kita kena sentiasa bersyukur maksudnya aku kan kita sentiasa bersyukur masa-masa kita yang sekarang. Okey, dah syukur tu sehadah kan. Syukur tu kita faham sebab kita ni masih lagi hidup, diberikan peluang untuk beramal kan. Cuma ayat dia mengelah tu tau. Dikabur. Dan jikalau belum sampai pada masa yang demikian, maksudnya belum lagi sampai masa nak mati tu, masa gini, masa sihat gini, maka melebihkan pihak, maksudnya bahagian takut akan Allah terlebih aula berbanding sangka baik. Gitu. Kalau ikut ayat lah, syukur tu lah sifat syukur lah. Kita memang kena syukur Allah, cuma dia nak bahas tentang kedua-dua sifat ini. Sifat sangka baik sifat khauf setakut yang sesuai masa nak mati kena sangka baik. Masih dalam keadaan belum mati, maka lebihkan dulu rasa takut pada Allah. Gitulah maksud yang faham. Syukur tu ialah syukur sebab apa? Belum lagi mati, kan? Masih lagi hidup, diberi peluang untuk beramal, kan?
Pihak takut. Pihak takut dan maksud dia melebihkan membuat kebaikan. Betul ke? Bila takut akan azab Allah. Yelah takut tu maksudnya tu. Takut-takut yang kita rasa kalau lah tidak beramal, kena seksa, kena lah macam-macam. Maka kita lebihkan moga-moga dengan rasa takut tu mari kan. Mari rasa nak beramal lebih. Boleh juga. Betul juga tu lah. Ada berbuat dosa yang kita tak buat orang. Membataskan kita tu. Ya betul dah. Kita rasa macam ada halangan tu kan. Ada halangan. Kita takut Allah. Kita buat apa betul. Sebab takut macam-macam takut kan. Takut tak diterima amal, takut azab Allah. Kan. Pelbagai takut lah. Cuma mungkinlah kita boleh cuba kumpulkan kesemuanya yang sesuai lah maksudnya. Takut akan seksa Allah pun betul kan. Takut tak diterima amal pun betul juga kan. Maksudnya jangan terlalu rasa senang lah. Rasa beres je hidup ni tau. Semua ada rasa gitu. Rasa senang je. Kan? Jadi tak boleh buat gitu kan. Jadi kita kena ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Okey, boleh. Okey, sambung lagi. Sebelum kita dah lihat. Okey. Maka menjawab ia dengan katanya. Okey, sambung pula kata-kata dia ni. Baik, dia sebut, okey, artinya maka kata kami, mati itu hadir ia pada segala hamba Allah dalam tiap-tiap nafas itu, dan tiada ia atas yakin daripada hidupnya. Maksudnya mati memang akan marilah. Tak ada orang yang boleh rasa yakin dia akan bebas daripada kematian. Okey, baik. Kemudian maka tiada harus ia jahat sangka dengan Allah selama-lamanya di dalam satu nafas daripada beberapa nafas. Gitu iaitu mati akan mari pada setiap orang hamba. Okey, dalam setiap maksudnya okey akan marilah. Kemudian kita tidak boleh rasa yakin daripada kehidupan kita yang Allah Ta'ala kurniakan satu nafas ini sahaja. Gitu maksud dalam syarat faham ni. Tapi kata dalam jangan sangka buruk pada Allah dalam satu nafas daripada beberapa nafas. Nafas itu pula. Jadi pening sikit nak faham. Okey, dah pening. Itu kamu jangan begitu pusat sikit pun. Jangan setiap hari itu nak. Okey, betul. Boleh kat itu. Cuma nak mula-mula tu dia nak khabar. Nak khabar mati mari untuk setiap orang hamba dalam setiap nafas daripada nafas-nafasnya. Gitu kalau bahasa Arab lah. Hamba faham gini aku. Okey, fahaman mudah hamba. Okey, setiap nafas kita ni kemungkinan akan mari kematian. Gitulah. Okey, maksudnya dalam satu nafas daripada nafas-nafas yang Allah Ta'ala kurniakan, jangan kita rasa yakin, rasa relax. Nafas yang kedua, yang ketiga yang kita seduh ni mungkin tidak selamat. Mungkin akan mati nafas yang kedua yang kita tarik, mungkin nafas yang ketiga, jangan rasa selamat kamu. Maka dia kata tidak boleh kita sangka buruk pada Allah dalam setiap nafas yang kita gunakan daripada nafas-nafas yang Allah Ta'ala kurniakan. Gitulah. Kita nafas mungkin tak ada nafas kedua mati dulu. Mungkin nafas terakhir. Kan dan nafas yang ketiga pula Allah tarik nama kita. Maksudnya jangan rasa tenanglah. Setiap nafas yang Allah bagi pincang, maksudnya jangan rasa tenang. Jangan rasa yakin memang aku boleh hirup nafas yang kedua. Dak mati ya, mati ni nak kata gua ni kan kena sebut umur. Takut ke, tak takut ke, gitu lah. Akan mari. Akan mari lama mati ngeju kan. Kita orang lain, faktor lain pula. Macam mana sebut ada pelbagai sebab yang Allah boleh wujudkan. Sama masa dia berlaku. Macam ni lah tengok video orang accident motor tu kan. Kereta langgar tu kan. Seru masa Tapi dah mati kan. Jenis sebab mana-mana pun akan mari berlaku.
sakitnya sakit lagi mana-mana. Dah rasa tak ada orang rasa relax mati ni senang gitu. Dah akan sakit. Nabi pun sakit mati. Kita lagi lah. Dah cuma sebabnya berbeza. Tengok motor tu langgar tu rasa dah. Memang ialah dah. Gitu. Antara sebab ada orang mungkin sebab yang berbeza. Tapi bila sampainya ajal, muda ke, tua ke, maka tetap akan sampai. Yang rasa yakin boleh sedut nafas yang kedua, boleh hirup lagi lepas-lepas ni, boleh waktu petang, boleh lagi rasa ada petang ni. Tak semestinya kan. Padahal tiba-tiba Allah cabut balik yang kita. Kan? Bimbang tau. Jadi kita bersedia umur. Jangan rasa yakin. Rasa bersedia. Okey, kena sebut tak? Kena sebut. Kena sebut biar rasa hilang sikit, rasa nak ke nikmat dunia kan. Rasa macam tak tertarik mana. Rasa lebih fokus kepada alam akhirat pula. Okey, boleh? Okey, lagi sambungannya. Okey. Lagi, kata lagi Syekh Abdul Wahab Asy'arani, muka surat ke-70 pula. Okey. Terjemahannya, maka barang siapa menyangka baik dengan Tuhannya, maka bahawasanya melihat dia daripada anugerah Allah Ta'ala akan dia, tiada pernah diciptanya baginya dalam hatinya. Siapa yang suka sangka baik pada Allah, baik, maka dia akan melihat ia daripada anugerah yang Allah bagi ke dia, kemudian tiada pernah dicipta, maksudnya dia akan melihat anugerah Allah yang tidak pernah terlintas dalam hatinya. Itu maksudnya. Bukan dicipta, tidak pernah terlintas dalam hatinya nikmat yang Allah nak bagi ke dia. Dah dapat dunia, mungkin dapat di alam akhirat insya-Allah. Kan gitulah. Tapi memang kena beramal. Dapat pasti dapat. Cuma aturan Allah mana? Mungkin tak di dunia, di akhirat aturannya pasti ada dan Allah tidak akan pernah berbohong. Boleh tu confirm boleh. Okey lagi, dan berkata lagi, okey, tokoh yang sama, terjemahannya, maka jikalau engkau sangka bahawasanya Allah Ta'ala tiada mensia-siakan akan dikau di dalam dunia, dan tiada ia menyerah ia akan dikau kepada nafsumu bagi mentadbirkan dirimu sekejap mata jua, nescaya memperbuat ia akan yang demikian itu. Mana maksudnya ni? Okey, kalau kita sangkakan Allah tidak akan membiarkan kita di atas dunia, dan Allah Ta'ala tidak melepaskan kita yang kawal kita sendiri, maka insya Allah selamatlah. Sangka baik bahawa Allah tidak akan biarkan kita. Sangka baik Allah tidak akan mewakilkan diri kita yang kawal kita sendiri. Itu sangkaan yang kita kena sangka pada Allah. Sebab tu Nabi semalam, Nabi baca pada pagi dan petang, ya hayyu ya lagi birahmatika lagi ada boleh astaghfir lagi aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatan. Sama macam yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Kali itu ayat dia, jangan, dia kata jangan tiada ia menyerah ia akan dikau kepada nafsumu bagi mentadbirkan dirimu sekejap mata. Tak untuk biar kita yang kawal, nafsu yang kawal kita, melainkan kita kena serah pada Allah yang kawal. Kita minta sebab dia sebagai pentadbir. Nanti baca pada pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum. Baca dulu pagi ni. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Dengan rahmat engkau aku memohon sesuatu. Bermunajat kepada-Nya. Kalau baca yang kita rasa penuh kecuaan pertambaan, tak rasa bahawa kita seorang hamba yang tak ada kuasa. Astaghfir. Ya Allah, dengan rahmat-Mu engkau ya Allah aku meminta bermunajat, memohon sesuatu.
Okey, kita puji dulu. Ada pom, pasti ada pom tu pom. Wahai Tuhan yang Maha Tinggi, wahai Tuhan yang Maha berdiri dengan sendiri tanpa ada bantuan yang lain. Ya. Lalu rahmat Engkau aku minta sesuatu. Birahmatika as'alin aslihkan li sya'ni, perelokkan keadaan aku. Doa yang mulia dah. Aslihkan li sya'ni, perelokkan keadaan aku. Aslihkan li sya'ni kullah, semua tamu sikit-sikit nak dah. Nak biar perelokkan kesemuanya. Wala tamkini, yang kata sama macam kita bincang. Nanti sebut, nanti pun minta dengan Allah, wala tamkini, jangan kamu wakilkan, wala tamkini ila nafsi, diri aku sendiri yang kawal, diri aku ni tarfatahim, walaupun sekelip mata. Tahu? Biar Allah lah yang uruskan kehidupan kita. Kalau nafsu kawal, macam itu lah. Nafsu macam-macam lah. Nafsu yang baik, nafsu yang buruk. Kebanyakan ni buruk lah. Tapi kita nak biar Allah yang kawal. Jangan kamu letakkan nafsu aku yang kawal, walaupun sekelip mata. Tahu? Boleh kita baca ya. Biar kita rasa kebergantungan pada Allah. Bukan kita yang uruskan kehidupan, tapi Allah yang uruskan kehidupan kita. Kalau dok rasa kita rasa macam kita baca pagi pada pagi dan petang, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Aku dok. Biar rasa biar Allah lah yang uruskan hidup kita ya. Rasa tenang, rasa beres. Ni payah lah, bukan mudah itulah. Maksudnya nak rasa perhambaan tu bukan benda senang. Sebab kita biasa bersifat dengan al-ananiyah. Al-ananiyah. Bahasa Arab sebut ana. Akulah aku, sifat keakuan. Ana bahasa Arab aku kan. Ana, akulah yang melakukan itu. Akulah yang buat. Sifat keakuan masih menebal. Kita yang rasa kita yang buat, kita yang boleh, kita itu, kita ini. Jadi Nabi tak cara dah. Biar sandarkan kepada Allah yang memberikan sesuatu. Okey, lagi. Itu maksud Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nak biar Allah yang maksud tak ambil serah kepada nafsu yang kawal walaupun sekejap mata je. Okey, lagi. Okey, kata-katanya lagi panjang ya. Okey, baik. Terjemahannya, dan jikalau engkau sangka akan Allah Ta'ala itu bahawasanya menyempurnakan ia daripadamu suatu yang lazim atasmu membayarnya di dalam akhirat daripada hak segala hamba Allah Ta'ala di dalam segala harta orang dan maruah orang yang engkau zalim akan dia. Mana ayat ini? Belik sikit terjemahan dia. Okey, masalah dah balik itu. Mana ayat Azidi. Dan tiada mengambil ia akan dikau daripada segala hak Allah, yakni tiada menyeksa Allah Ta'ala akan dikau sebab derhakamu akan dia itu. Panjang ni. Bahasa Arab panjang itu dua baris je. Jadi panjang jadi. Dan okey, kerana telah engkau harap akan ampunnya akan dikau itu banyak serta engkau taubat daripada dosamu itu, maka memperbuat ia akan yang demikian itu. Itu yang mana itu. Jadi pening kita. Baik, tak apalah. Okey, bahasa mudahnya cuba permudahkan bahasa Arab tu baik. Dia nak khabar, kalau kita sangkakan Allah akan sempurnakan maksudnya kepada kita daripada hak-hak hamba, daripada sudut harta, kemudian daripada sudut al-a'rad maksudnya maruah. Okey. Kemudian okey, bila kita sangkakan bahawa Allah akan sempurnakan semuanya, maksudnya sudut yang disebutkan sudut al-amwal tadi. Kita rasa bahawa Allah cukupkan buat aku duit, Allah cukupkan buat aku segala keperluan. Kita rasa itu sangkaan kita pada Allah. Al-amwal maksudnya harta. Okey. Kita sangka begitu.
Sangkaannya gitu. Okey, baik. Kemudian, okey, maksudnya nescaya Allah Ta'ala akan memenuhi sangkaan kita pada Allah. Itu maksud mudah lah. Nescaya Allah Ta'ala akan memenuhi sangkaan itu untuk kita. Sebab tu kata, maka tiada menyeksa Allah Ta'ala akan dikau sebab derhakamu akan dia. Sebab apa? Kerana telah engkau harap akan ampunnya akan dikau. Sebab kita mengharapkan sesuatu kepada Allah, maka Allah tidak akan menghukum dan Allah akan menyempurnakan keperluan dari sudut harta dan maruah. Mengikut kefahaman ni lah yang disebut ni. Okey, dah. Jadi gitu lah maksud dia. Sebut bab harta ni dah. Okey, boleh? Dah, panjang, banyak kata-kata dia. Banyak kata-kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Semua dia belaka dan berkata ia lagi, dan berkata pula, semua disandarkan kepada Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kalau kita tengok muka surat yang ke-72, demikianlah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab dalam kitabnya Bahrul Mamdud. Dia kabur gitu. Okey, kita skip juga tu. Sambung lepas-lepas tu tau. Lepas-lepas yang disebut pada muka surat yang ke-72. Sebab dia nak huraikan benda yang lebih kurang sama je masuk ni. Okey, dah bab ni okey. Tak apalah. Bahasa yang lah. Okey, tak apalah, kita ambil kita ambil fasal yang lain pula lah. Fasal yang ke berapa dah? Ini suatu fasal muka surat 73 ni. 73 ini suatu fasal. Okey. Kita jelaskan. Kita skip je tu. Part yang atas tu. Okey, bab ataupun fasal pada menyatakan ubat rajah, yakni harap, dan jalan yang hasil daripadanya hal rajah, yakni hal yang berbentuk pengharapan, dan ghalib. Ghalib ni maksudnya kebiasaan, rajah yakni pengharapannya itu. Bahasa memang kitab ni dah bahasa lama sikit. Dia kata pada menyatakan obat ialah obat kita faham kan. Rajah maksudnya pengharapan. Kemudian jalan yang hasil daripadanya hal keadaan, rajah pengharapan, dan ghalib maksudnya kebiasaan pengharapan itu. Gitulah kalau ikut terjemahan sesa. Tak apalah, baca dah tau. Okey. Yakni jalan menghasilkan bersifat dengan rajah dan menghalibkan harap, maksudnya membiasakan harap daripada khauf berbanding takut. Letak orang pada dulu rasa letak orang pada istilah sebab dia kadang-kadang dah terjemah. Dia dah terjemah khauf, dah terjemah rajah, dah terjemah ghalib. Jadi kita kena faham dulu. Letak orang pada itulah maksud perkataan yang disebutkan itu. Kebiasaan kita teramu itu dia anggapkan kebiasaan perkataan yang kita guna dia terjemah macam raja, maksudnya harapan, macam khauf, ada letak gitu kita menghitungkan pada dahulu. Kalau balik maksudnya kebiasaan, kalau hal maksudnya keadaan. Jadi kalau kita guna cuba letak, jadi mungkinlah sedikit mudah lah untuk kita faham istilah yang biasa digunakan tanpa terjemahan ini. Khauf takut. Baik kita terjemah, tidak guna bahasa lain sepenuhnya. Dia pakai tersambungan itu ni. Rajah maksudnya harap. Kemudian ghalib maksudnya kebiasaan ataupun ghalib. Bahasa Arab al-ghalib. Kita ada ghalib dia gitu lah. Ghalib biasa dia gitu lah. Kebiasaan. Itu kampung dah. Cuma pasal ni. Kampung dah. Kampung mana ada pasal ni. Kata hebat je dah. Hal maksudnya keadaan. Waktu sebab itu pada kita faham pada hal lain. Awak begini dah. Pada hal kita lain. Tapi dalam kita sebut pada
pada keadaan tersebut. Contohnya. Sebab bahasa Arab iaitu ejaannya hal. Macam orang sebut perkataan yang biasa guna kaifa haluka. Bagaimana keadaan kamu? Itu. Jadi hal kalau nak terjemah maksudnya keadaan. Jadi kalau ikut bahasa yang biasa mungkinlah berbeza tu pada hal. Macam nak menafikan benda sebelum, nak iakan perkara yang selepas. Kalau ikut kebiasaan bahasa Melayu dah. Bahasa Arab keadaan. Keadaan. Situasi betul? Situasi hal keadaan. Jadi itulah mungkinlah kitab lama ni kan dah terjemah. Dia kata hebat berlaku dah Melayu kita ni. Jadi kita kekalkan bahasa yang asal. Sebab bila kadang-kadang bahasa Arab ni dia sepatah je. Cuma nak terjemah menggunakan 3-4 patah. Payah sikit lah. Jadi dia ambil keputusan untuk letakkan ataupun gunakan sahaja bahasa asal. Yang berbahasa Arab. Okey, boleh. Cuma kita faham lah. Kita faham mula maksud yang kabur ni. Okey, lagi nak boleh apa? Okey, nak menukilkan perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Okey. Terjemahannya, okey. Ketahui olehmu bahawasanya obat ini, obat lalu berkehendak kepadanya itu oleh salah suatu daripada dua orang lelaki-lelaki. Bahasa ni bahasa sastra kan? Dia kata obat ini diperlukan oleh salah satu daripada dua orang lelaki. Dia pula ni. Okey, dah baca dulu. Pertama, laki-laki. Okey, pertama, lelaki yang ghalib atasnya putus asa. Maksudnya, keadaan kebiasaannya, okey, dia ni putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka meninggalkan ia daripada berbuat. Bukan berbubat tu. Baiki mula. Kerana dia berobat. Berbuat ibadat. Maksudnya kebiasaan ni putus asa Allah. Jadi bila putus asa ni dia pun tinggallah ibadat. Dah meninggalkan ibadat. Baik, okey. Kemudian kedua laki-laki yang ghalib atasnya wa imma rajulun alai. Bukan kedua dua dah. Dia nak khabar seorang lelaki hak lain pula. Orang yang kedua pula. Kedua laki-laki. Jadi kita faham dua orang lah. Bahasa sebenarnya lelaki yang kedua. Dah payah dah. Lelaki yang kedua, okey, kebiasaannya pula takut akan Allah. Maka berlebih-lebih ia dalam mengekali atas berbuat ibadah hingga memberi mudarat akan dirinya sebab memberati akan dirinya itu sehari dan semalam dengan berbuat ibadah. Begitu pula. Hak yang kedua ni takut orang lalu. Sehingga memang buat ibadat semua tiap-tiap malam, tiap-tiap siang contoh. Dia kekal. Sehingga kata Al-Imam Al-Ghazali memberikan mudarat untuk dirinya dan keluarganya. Gitu. Dan akan ahlinya. Betul tak tak? Betul sebenarnya. Walaupun kita mikir molek. Tapi mengabaikan keluarga. Dok cara. Mayang bang umur dah. Mayang sikit. Makan dah atau dah. Betul ke dah? Memanglah. Zaman Imam Ghazali ni zaman yang memang kuat tasawuf dia. Dah betul tak? Dah jadi tu. Sehingga mengabaikan keluarga. Makan dah. Jadi suluh umur. Jadi juga sebenarnya kan. Betul kata memanglah. Walaupun kita memang nak beribadat tapi bukan caranya gitu. Okey, lelaki kedua gitu. Hak pertama putus asa sehingga tinggal teguh ibadat. Yang kedua takut orang lalu sehingga mudarat dirinya dalam keadaan dia beribadat. Okey, baik. Dan yang demikian itu barangkali memberi mudarat akan dirinya. Okey. Gitu pula. Lain ni. Tak apalah, kita baca dulu terjemahan ni. Tapi kalau ikut bukan gitu lah. Bukan gitu. Tak ada hak yang disebut dalam bahasa Arab. Okey. Dan yang demikian itu barangkali memberi okey, baca doa tu. Maka dengan sebab itu ia masyhur dengan masyhur. Tak terima. Masyhur. Masyhur tu bahasa Lampung. Orang pakai bahasa Lampung, bahasa yang tidak diterjemahkan. Kita dalam mengajar kita famous sembahyang sendiri itu
Kerap digunakan perkataan masyhur. Siapa yang masyhur? Ingat apa ingat? Kalau budak-budak boleh beli duit tau. Dia orang reaction dah kenal. Kali masyhur. Masyhur. Semua dah terjemah. Dia siapa dia? Dia je. Dia je. Nampak. S1 Gul. S1 ini kemudian Gul. Kalau bahasa Arabnya Mim, Shin, Rin, Waw, La. Ejaan je lah. Dia sebut kerana bahasa Arab lagi senang, lagi comel. Masyhur. Dia rasa masyhur. Macam asyik gitu. Betul. Asyik. Okey. Yang hampir tepat rasanya tu kan. Masyhur maksudnya dia sibuk dirinya dengan sesuatu. Sehingga dia ni tidak boleh disibukkan lagi. Sibuk orang lain. Kalau kaedah bahasa Arab sebenarnya kaedah fiqh sebut al-masyhur la yushghal. Orang sibuk tidak boleh disibukkan lagi. Sibuk orang lain. Dah macam yang sibukkan dia lagi. Dah. Kaedah bahasa Arab, bahasa Arab fiqh. Orang yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi. La yushghal. Dia sibuk dah. Kita ditambah lagi tentang dia ambil wak-wak. Macam saya. Jadi masyhur maksudnya sibuk. Dia asyik. Dia memang dia gitu. Dia sibuk dengan pekerjaan yang dia buat. Okey. Dengan berbuat ibadah, dia sibuk dengan ibadahnya, maka meninggalkan ia membicarakan isterinya dan anaknya. Tinggal habis. Kamu pernah dengar satu. Tak bercerita saja gitu Bukan kawan ni, bukan orang ni, kawan-kawan dekat jugalah. Seni dulu. Tapi bukan bak ni. Bak lain lah. Bak nak kata dia banyak pitih. Kerja benda aku sibuk bak terkenal kata syarikat dia tu. Dia banyak pitih. Lepas tu banyak pitih. Nikah dulu. Bukan asalnya dia nikah seorang. Okey, lepas tu dia bini pertama ni tak ada anak. Tak ada anak. Berusaha alasan. Okey, tak ada anak, dah lama dah berusaha. Sakat yang diusahakan tak berjaya lah. Okey, tak berjaya. Okey. Lepas tu isteri dia asalnya tu. Ataupun suami dia lah. Nak carilah seorang lagi. Sebab atas alasan nak dapat zuriat. Carilah nikah seorang lagi. Dapatlah anak. Asal kahwin comel dia. Tak mana baik. Nak bini pertama okey. Nampak bahagia. Settle Facebook pun okey. Asalnya duduk seumur dia orang. 3 orang dah. Lelaki. Bini dia orang. Asalnya duduk seumur. Maksudnya comel, maksudnya okey lah. Tidak boleh lagi tu kan. Tu ialah tak sepatutnya lagi tu. Kena hasil lah kan. Tapi kita duduk orang benda ni kawan-kawan ni. Bukan orang jauh ni. Okey. Dia kali banyak duit lah. Dia ada syarikat. Masa sebut lah. Syarikat bukan nama syarikat travel. Gitu. Mana-mana tu dah tahu lah. Banyak duit. Okey. Lepas tu. Orang cerita ni. Mula-mula. Okey bahagia. Lepas-lepas. Mutaakhir ni. Balik. Balah lah tu nak kata madu balok. Biar balok. Ngaji begitu siap. Balah mendengar cerita ni balah teruk lah. Teruk tu dia bini tamu ni lepor duit dalam sungai 60,000. Pitih cemooh. PT orang pergi travel lah. Dapat tahu mana tak ada cerita lah. Tutup tu kisah tu lah. Tahu ramai ni. Tapi tutup lah kisah dia. Maknanya nak kata dia ada. Nak semua. Yelah ada. Mana lah. Mula-mula yelah comel okey. Tapi jangan tengok. Berlakulah. Sehingga nak kata mungkinlah cemburu dia wallahu'alam lah. Benda gitu kan. Tapi berlaku sehingga ke tahap itu. Walaupun mula-mula okey. Jadi kaitan kita jangan kita tinggalkan keluarga. Walaupun sibuk beribadah.
melakukan benda-benda baik. Nah, tapi kisahnya dia ada gitulah. Nak ambil iktibar ni lah. Itu celik awal ni lah. Dah ulah kisah Nabi sebaliknya, tapi mendengar setakat begitulah. Dah setakat begitu. Nak ambil pengacara dah bukan tuju mana-mana kan. Tak lah. Walaupun ni lah dah biasalah, dia bukan buat benda haram. Nah, yang penting bukan buat benda haram. Haram tu haram lah. Dia bukan buat benda haram, tapi mungkin akibatnya ialah dah muamalat yang wallahu alam ada cemburu ke benda. Jadi itulah yang berlaku. 60,000 wang meeting. Wang meeting. Bagi kamu tau. 60,000. Bukan sikit 60,000 wang. Tau. Ada kalau 10,000 tak ambil. Dan 10,000. Orang. Ganti lah. Bukan dia tak. Sebab suami lah yang kaya. Boleh ganti pula. Tahu aku tak mula dengan ni. Tahu aku. Tapi yang ditolak dia. Tapi yang ditolak dia dah. Aku dah lah. Kahwin kan. Dah. Dari esoknya dah. Dah. Tuan ni tu kisah dia. Cuma yang mendengar gitulah. Dia bukan benda haram Dia dah sebut bukan. Cuma nak sebut je lah tau. Benda yang halal. Yelah niat yang baik, tapi nak kena kan biasalah. Dah cemburu kena balas tu dah nak kena kan. Tapi kisah yang utamanya buah piti 60,000 dengan sungai. Nak cerita tu je benarnya. Kata sebenarnya lagi. Dah ulah kutip mula kena nak kutip dah ulah. Dah kutip mula. Mesti tahu ni. Yang masih 60,000 boleh buat. 60,000 kau nak sana. Mungkin sempit bohong tau. Kita bohong kan. Soalan kau tu apa tu? Apa kamu? Sempit buat meeting dah 60,000. Allah Akbar. Jadi apa yang kita apa ini relax sabuk dia. Dia fikir tu ada Dia dah bukan kita ya. Bukan kita. Kena serah kerajaan lah. Biasa gitu lah. Bukan kita lah. Kita tak berhak untuk ambil. Macam juga kita kat situ. Kita bukan hak kita. Dia bukan hak kita ya. Mah juta pun kau kita tau. Dalam tanah. Kerajaan Melaka tau. Ni hak orang. Hak yang pitih. Pitih kebiasaannya ada empunya ni. Manakah empunya tak tahu, maka kena serah kepada pihak yang tertentu untuk menguruskan. Dia asalnya kena lelong dulu, kena cari dulu, kalau boleh cari dulu. Masa tertentunya tak ada orang juga, serah kepada, kalau ikut bahasa Arabnya panggil Baitul Mal. Macam tu kerajaan lah maksudnya, untuk uruskan balik. Dengan harapannya bila ada orang tu menghalalkan benda tu. Kalau tak dah jadi kok. Kalau dah jadi kok. Jelah kita kata mungkinlah kita kata kita buat kebaikan, tapi asalnya duit tersebut ada pemilik dia. Minat sambung contoh kalau kita berhajat sungguh nak juga duit tu. Sebab nak gunakan untuk mungkin masalah peribadi dia, untuk anak. Tiba-tiba orang yang jumpa tu wah, benda yang dia anggapkan baik bagi dia. Padahal orang punya nak pakai. Ya, betul lah. Sebab kalau ada ayat berapa hari dengan berapa hari, dah jumpa juga kena ke pihak yang sepatutnya. Betul lah, ni dah kerajaan lah. NGO dah jadi dah kerajaan. Yang uruskan betul-betul lah. Tapi itulah kisah dia. Kisah. Jadi ada sebahagiannya orang kita ada. Orang betul orang kulit dulu.